Okay guys, hari ni jom kita try pau kukus. Dia punya harga tu dalam RM3.50 lah dia punya harga tu. Dia ada banyak pizza kaya, lepas tu dia ada pizza coklat, lepas tu pizza ayam, lepas tu dia ada pizza kelapa, iti kelapa lah. Banyak dalam 6 ataupun 7 jenis pizza, tapi saya ambil 6 je lah tu dia. Jom kita rasa satu-satu lah. Jom. Tahu dia punya pau dia tu gebu. Harga dia RM3 besar tu. Besar, lebih kurang besar lah. Dia punya harga RM3. Okey dengan harga lah. Kita rasa dulu macam mana. Gebu. Lembut. Ni inti kaya. Inti kelapa tu. Inti kelapa. Tu inti kelapa. Inti kelapa dia tu banyak. Harga dia RM3 lebih. Banyak inti dia. Tu dia. Dah. Yang ni saya tak tahu inti apa, tapi kita try. Inti kaya. Tu dia kaya. Harga dia tu harga dia ni, dia dengan inti kat dalam ni memang okey lah. Inti dia banyak. Lembut. Tu dia. Memang lembut lah. Dengan inti dia, dengan lembut dia tu okey lah. Ni saya tak tahu inti apa. Cantik kat atas tu ni dia tanda. Setiap inti ni dia ada tanda. Ada warna hijau, ada warna biru. Dia tanda takut takut tertukar lah. Ni inti apa saya terlalu. Bismillah. Banyak. Inti coklat. Dia punya melimpah coklat. Tak tipu. Memang melimpah coklat tu. Tengok tu nak jatuh ada. Melimpah coklat tu. Dia punya coklat memang melimpah. Memang okey lah tu. Memang melimpah lah. Dia punya coklat dia. Memang padu lah. Siapa nak tu boleh datang support lah. Dia punya location tu nanti saya letak di description. Dia punya location. Boleh datang support lah. Dia punya gerai tu dekat dengan corner lah. Corner dekat dengan Masjid Muhammadi tu. Dia punya gerai tu memang legend lah. Memang dari motor. Lepas tu dia punya pau tu memang stay kat situ lama dah. So boleh datang support lah. Dekat dengan Masjid Muhammadi Kota Baru Kelantan lah. Tu. Location tu saya letak di description. Padu beb.